Tahukah anda bunga cengkeh bukan sekadar rempah biasa di dapur? Gabungkan ia dengan bahan tertentu, khasiatnya terus jadi luar biasa. Sangat bagus untuk kesihatan. Cengkeh dan madu. Campur air rebusan cengkeh dengan madu. Ia membantu melegakan batuk, sakit tekak dan naikkan imun badan. Cengkeh dan halia. Gabungan dua bahan ini dipercayai boleh bantu buang angin dalam badan dan redakan sakit perut. Cengkeh dan kulit kayu manis. Jika keduanya dicampur dalam air, ia akan menjadi minuman detoks mula jadi yang istimewa. Bagus untuk turunkan gula dalam darah. Cengkeh dan lemon. Jika anda ada masalah nafas berbau dan sistem perhadaman yang kurang bagus, amalkan minum air rebusan cengkeh yang dicampur dengan jus lemon. Sangat berkesan atasi masalah ini. Cengkeh dan teh hijau. Cengkeh dan teh hijau adalah gabungan yang tinggi antioksidan dan bantu lawan radikal bebas. Amalan minum air ini boleh menjadikan anda awet muda. Cengkeh dan bawang putih. Gabungan antibakteria kuat yang bagus untuk elak jangkitan virus dan tingkatkan imuniti badan secara semula jadi. Cengkeh dan minyak kelapa. Campuran kedua bahan ini menghasilkan minyak sapuan yang berkesan untuk melegakan sakit otot, sakit ketika senggugut dan sakit kepala. Cengkeh dan susu panas. Anda susah tidur? Amalkan minum susu panas yang direndam dengan bunga cengkeh pada waktu malam. Ia boleh membantu anda untuk tidur lebih lena dan mampu meredakan batuk. Cengkeh ni nampak je kecil tapi besar manfaat. Dah tahu kan? Nanti bolehlah cuba. Ingat makan, ingat rasa. Moga bermanfaat.